Kau rasa kau boleh rancang hidup. Hidup tak peduli pun dengan pelan kau. Morgan Housel pernah cakap, kejutan dan ketidakpastian tu bukan perkara pelik. Itulah realiti sebenar kehidupan. Tak ada sesiapa pun yang boleh jangka apa akan jadi pada ekonomi, perangai pelanggan atau peluang mana yang akan muncul tiba-tiba. Kau boleh buat pelan yang paling sempurna sekalipun, tapi nasib akan selalu datang dan campur tangan. Masalahnya, ramai sangat orang cepat panik dan rasa gagal bila sesuatu tak berjalan seperti yang dirancang. Padahal, hampir semua kejayaan besar dalam sejarah lahir daripada perkara yang tak dijangka. Orang yang benar-benar berjaya bukan sebab dia tahu apa akan terjadi, tapi sebab dia kekal tenang dan pandai menyesuaikan diri bila keadaan berubah. Ingat, kau tak boleh kawal masa depan, tapi kau boleh kawal cara kau hadapinya bila masa depan tak ikut pelan kau. Terima kasih kerana menonton. Kalau kau suka video macam ni, jangan lupa tekan butang suka dan follow kami. Jumpa lagi.